Menteri Besar Perlis menafikan dakwaan kononnya beliau menerima gelaran Dato' Seri sempena sambutan Hari Keputeraan Raja Perlis yang tular dalam satu poster kemarin. Menurut Muhammad Shukri Ramli, sehingga semalam beliau tidak menerima sebarang kurniaan gelaran atau pangkat seperti yang didakwa dalam sebaran berkenaan. Ujarnya sebaran poster itu dilihat sebagai satu tindakan bersifat khianat dan fitnah serta cuba mewujudkan suasana tidak harmoni antara kerajaan negeri dan pihak istana. Sehubungan itu, pihaknya telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Laporan itu dibuat bagi membolehkan siasatan dan meneliti tindakan yang boleh diambil mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sanglang itu juga meminta pihak berkuasa segera mengambil tindakan tegas terhadap individu yang menyebarkan fitnah serta mencetuskan kekeliruan di kalangan masyarakat.